Assalamualaikum. Selamat pagi, petang-petang. Selamat datang ke channel aku yang dah lama tak update tu. Ramai tanya, Roy, mana video Roy? Video baru Roy, aku nak dengan kau baby Roy. Aku ada buat video sebenarnya, tapi tak edit, tak post. Benda dah basi. Aku ada buat motor pergi ke Muar, upgrade 11 biji yang aku sewa satu homestay. Aku buat motor tu 11 biji dengan member aku 2 orang lagi. Ada jet metal dengan Icam. Tong gasak-gasak time bulan puasa. Sekarang ni raya pun dah habis. Aku nak edit pun macam tak habis dah. Malas dah. Banyak aku kat bebe dalam video, tapi macam dah tak ngam. So aku ada buat video lagi, projek motor MVX. Aku EV kan dia. Tapi itu pun sidai sebab apa? Sebab aku nak kena order bateri yang bagi kecil sikit. Aku itu dia ada solution 2, NMAX atau NVX. Sebab aku dulu dah pakai NMAX, aku try NVX. Rupanya bateri tak muat dekat NVX. NMAX muat. Dia tak muat. Aduh, tu kena tukar plan. Bukan tukar plan okey je. Cuma nak kena tunggu bateri sampai lah, baru aku sama projek itu. So untuk video kali ini mungkin pendek sikit, tapi bermanfaat untuk player EV yang menggunakan model apa? Model baru guys. Model baru sampai guys. Model baru Ziho Tengok dia punya depan. Macam apa geng? Dah macam cerita apa lah? Cerita Wall-E. Jadi cube macam telur tu. Yang untuk depan ni dah modify lah. Dulu aku study pasal motor ni nak modify. Dia punya leceh, gila-gila leceh punya tahap kritikal punya leceh adalah wiring dia. Kepala otak dia yang kawal semua dekat meter dia. Sebab dia pakai NFC. Dia kita on, dia tak run. So nak kena pakai kad ni. Dia sebenarnya menyenangkan dan menyusahkan. Yang menyusahkan bagi aku menyusahkan lah. Kau nak kena tarik kunci, kau kena touch, lepas tu kau nak kena masuk balik kunci. So dia punya alarm, dia punya sistem lampu, converter voltage dia, signal, apa benda semua dekat meter yang kawal dia. Dekat meter dia soketnya ada berapa soket lah. Aku mana dah meter lama dia. Soketnya banyak gila wire. Aku rasa ada dalam 40 pin lah aku rasa. Motor ni 40 pin dekat meter saja. Itu kepala otak nak fikir kan. Silap sikit lampu tak hidup, semua tak hidup. So yang ini aku dah modify. So aku pakai meter aku ni macam biasa lah. So run pun udah macam biasa, on je, dia pun terus run. Tapi nak buat dia ni pun bukan senang. Untuk motor ni dah pakai double disc dah. Bisa lah. Kamu dah run. Tapi ini dia benda dah jadi. So aku nak buat video yang benda belum jadi. Daripada stage 1 kita tukar bateri lithium. Lepas tu next episode aku buat yang hardcore punya. Tak adalah hardcore sangat pun. Aku pun dulu mula-mula maybe nak 8,000 watt, nak 9,000 watt. Bila dah main EV ni, aku dah tak nak tinggi-tinggi tu. Satu, laju sangat. 2, susah nak bawa motor yang dah laju sangat ni. Bila jalan tak rata, kau akan terpulas sikit motor nak pergi. Kepala otak punya motor. Waktu yang ketiga, bateri cepat habis. Sebab hub nak perlukan energi yang lebih untuk dia lepaskan kuasa dia. So bateri akan kena bagi energi dekat hub. So dia akan bateri cepat habis. So aku punya style sekarang, kita cari yang cukup untuk laju, cukup untuk bateri, cukup untuk kita nak long distance.
So untuk video motor yang baru ni, aku pun mula buat motor ni. Aku bawa sedap lah motornya, bawa 2 orang sedap, bawa seorang sedap, speed pun sedap. Terjebak aku pun beli seekor ni. Binatang ni. So untuk video ni, kita try run dulu original dia, ikut GPS berapa speed dia mampu dapat. So dengan video aku dah lama tak pakai GoPro aku 360, aku pun mencari-cari. Aku punya holder untuk ikat dekat handle tak ada, hilang mana dah. Terpaksa lah aku kepit kamera aku tu. Kejap lagi, jom kita run, tengok speed dia berapa. Mana aku nak pegang ni? Inilah. Jom kita try sport mode lah. Jom, let's jump. Pegang je lah 360 nya. Tengok laju GPS berapa dia mari. Dah habis dah. Nak habis laju tu. Jom kita try lagi. Laju. Habis dah. Habis tu. Okey, kita pun dah try kelajuan standard dia. So kita nak buat the stage 1 ah, stage 1. Ni kita akan pakai ini barang, barang baik. Okey, ini barang sekarang hot item lah untuk Zeho so binatang ni dia hanya PMP sahaja. Katanya dia nak PMP dia macam mana? Oh, ni skru dia. Kita nak buka binatang ni. Macam ni Ada color apa? AE4i. So dia punya voltage 72. Max current dia 100A sahaja. Yang korang nak buat stage 1 ini cukup lah ni. Ini ibarat EM100 macam EM100. Cuma ni kecil, so aku rasa mungkin pick up mungkin kurang. Sebab dia punya mousepad mungkin sikit atau di dalam 6 kaki. Jom kita try. Motor ni tak ada breaker so kita kena cabut bateri. Motor bini aku ni awak. Steady rumah pun pakai EV je. Ngacah nak penuh tu. So kita try Jom kita buka bawah seat ni.
Kita tengok apa yang telah ia akan diubah suaiannya. Jom. So inilah dia perbezaan controller standard dia. Dia sama je dengan Yadia, dengan Cruise Zeho, sama je apa dia punya controller. Sama je, tapi pin dia ni semua tak sama. Semua tiga motor semua tak sama. So kita pasang ni lah. Kita pasang balik kedudukan dia. Aku rasa boleh screw balik ni. Tengok lubang sama je. Yo. Nak test GPS ni, Stage 1 ni berapa boleh dapat ni. Tapi dia macam berat sikit. Berat nanang. Okay geng, dah pasang. So dia boleh connect dekat Bluetooth handset. So kita tune kat handset lah. Jadi mudah lah. So ni dia punya motor, dia punya angle hot sensor, dia punya base pole pair, base hot shift, negatif 59 biasa dia jadi negatif 60, pole pair dia 30 agak tinggi lah. Tapi memang dah standard dia. Satu yang bestnya, korang boleh learning ni, dia belajar sendiri cari angle yang sesuai untuk hub dia. So dia akan carilah sendiri. Bagus lah. Benda kalau dia cari sendiri semua kan senang. Ini kita nak cari duit je. Pisang cari duit ni. So ni pole pair dia 24, target speed 3000 rpm, target speed rpm ni macam mana ni? Ni dia punya ni lah. Lagi aku pun nak kena kaji-kaji lagi sebab ini permainan daripada barang baru. Ni bateri 72 volt. So ni protect. Bila bateri kau penuh, bila bateri kau low, dia akan slow lah. Jauh juga je. 52 56. Jauh. Rendah sangat. Ini throttle respon dia. So RPM throttle tahap berapa persen nak dia agresif. Semua dia ada tunjuk. Speed limit ni 3 speed. Macam mana dia punya speed dah, dia punya mid gear, dia punya flag ni. Apa benda macam-macam lah. So korang kena lah study benda ni. Tapi ini tak boleh terlalu tinggi sangat tune dia, sebab bateri dia tak support. Pemanakan aku nak mengujinya stage 1 nya pun adoi. Nanti orang tanya, stage 1 berapa ringgit? Macam mana nak buat? Jama tak lama stage 1 untuk Zeho ni. Sekejap je. Jangan sekejap. Kau buat kat rumah pun sendiri pun boleh. Jangan. So ni monitor lah. So kalau kita rem ini bacaan dia. Ni lah bacaan dia. So ni upgrade apa benda ni. Tak payah lah. Sekejap lah aku setting kejap je. Ini dah boleh pasang lah bawah seat ni. Dah pasang balik, susun wire semua, susun. Dah tutup lah, tak payah pakai apa dah. So ni boleh tutup. So kita tune, time motor dah bersedia. Jom sekejap, aku nak tune sekejap. Oi. Badu geng. Aku nak kena kepit dah datang ni. Order hilang. Aku macam nak wheelie tu. Otak dia. Pow. Walaupun stage 1 kan. Sekejap tak selesa pula. Jom kita try. Laju juga menatang ni. Laju. Walaupun dia masih sembang kau tengok. Nak wheelie lah. Aku order hilang lah. Okay, jom kita lain sekali. Buat speed Tu 2 3.
Oh, nak wheelie yo. Oh, power. Ini binatang kau letak memang power. Pick up dia kuat. Macam nak wheelie. Kau tengok. Sisi aku pun dah tak betul lah ni. Oh, ini kalau aku pakai bateri lithium mantap ni. Jom. Kita try lithium pula. Apa jadi? Okey geng, aku dah buat try. Speed dia kalau kau jalan jauh 850 lebih, 100 pun boleh dapat tu rasa. Tapi lambat lah. Lambat nak jalan jauh, nak kena ada momentum tu kan. Lambat aku malas jalan jauh ala kadar sudah lah. At least kita nampak speed dia naik tu okey lah tu. Bukan nak ya sangat pun kan. Nak tunjuk bezanya stage yang belum up spec, stage 1. Ini kita try tukar bateri lithium. Kita tukar bateri lithium. Ni bateri ni low spec punya. So dia 72 volt 50A. Hidupnya voltage lah. So aku pakai 72 volt. Biasa aku pakai 84 kan. Ini 72 volt. So dia boleh max kadang 200A je. So bateri ni sesuai untuk orang yang tak nak laju sangat pun. Dalam 12, 13, 12 boleh lah pakai bateri ni. Murah-murah sikit. Bateri yang aku pakai selalu dah habis lah. So kita try masukkan bateri ni dekat situ dengan setup yang sama tanpa tune. Aku cuma tukar bateri original dia. Bateri original dia dengan bateri tu. Ini pak, motor dah siap ni. Ni motor customer. Ini aku tak buat video. Ni motor aku ni, aku buat video. So kita try lah. Sekejap aku nak try masukkan. Lepas tu motor ni original dia tak ada breaker tau. Mana kau cocok wire bateri tu kan, dia terus run dia. Lepas tu motor ni wiring dia pening. So aku nak try pakai bateri tu terus direct ke control dia. Aku harap dia function. Jangan kau buat aku pening pula. Aku tak sabar ni. Aku ada projek lain. Projek aku lain ni. Nak masuk ring 14 hub kat belakang. Motor ni aku nak masuk ring 14. Double disc. Aku tak nak buat speed kau-kau sangat pun. 15, 16, 17 cukup lah. Janji aku nak masuk bateri padu-padu ni. Relax. Nanti next video. Ini aku settlekan ni dulu. Sekejap, pasang sekejap bateri. Kejap je. Okay geng, aku dah masuk bateri. Controller apa semua tu semua apa. Dah run. Indicator bateri tak run. Satu, sebab ada satu benda tu nak kena tambah. Aku tanya orang Cina kan, ada satu benda tu nak kena tambah alat tu untuk run kan dia punya bateri indicator. So bateri ni ada problem sikit. Bateri pula tinggal satu je. Aku ni memang dah habis lah. So nak cari yang benda yang nak kena tukar tu, aku nak kena buka upset semua. Dia kata kena cari sampai jumpa barang yang ditunjuk tu. Aku tak tahu kedudukan dia kat mana. Waktu kabel nak buka pun memang best lah. Kabel nak buka je memanglah best. Kita buat motor sini dah cuci masa. So mana kamera ni? Okey, kamera buat. So aku ingat video ni stop sampai sini je lah. Standard dengan stage 1. So aku nak buat terus lah projek motor ni. Alang-alang aku dah barai. Aku malah nak pasang balik. Kerja tengah banyak. Barai, otak aku nak pasang balik. Nak buat video, otak aku barai balik. Alas lah. Aku terus buat je lah. Aku terus buat projek aku yang gila-gila. So jumpa next video. Minta maaf, tak dapat settlekan sebab aku nak tinggalkan masa untuk settlekan motor tu. Dia aku habis dah. Dia dah habis. So kita jumpa next video. Apa yang aku buat kat motor ni memang gila-gila punya geng. Ini tak ada bohong punya. Ini aku nak kata lah, ini aku buat kita nak cari laju, jarak jauh dan keselesaan yang paling penting. So jumpa next video. Minta maaf tak dapat settle ini barang.
Jumpa next video. Assalamualaikum.